Hello guys. Okey, untuk hari ni saya dengan Akmal kita orang buat satu small challenge lah, di mana saya dan Akmal akan berlari selama 30 minit ikut kelajuan masing-masing. Jadi nak tengok performance dalam seminggu ni okey ke tak okey. Rancangan dia, kita orang akan sehala 15 minit, tak kira di mana, cukup 15 minit kita orang patah balik untuk completekan lagi 15 minit. What? Akan berpecah kita ni? Ya, betul. Aduh. Akan pecah ikut cara masing-masing, kelajuan masing-masing. Okey, faham. Okey. Boleh? Boleh. Mantap. Okey, jom kita tengok kejap lagi macam mana. Okey guys, memandangkan sekarang pukul 8.30. So, kita nak buat challenge kita kan. Kita tengok pukul 9, berapa jauh Akmal boleh pergi, berapa jauh Hacu boleh pergi. Alright. Okay. Semangat Boleh? Boleh. Boleh. Mantap. Let's go. Okey, sebenarnya challenge ni agak mengejut tau. Memang tak brief apa-apa langsung dekat dia. Saja je nak bagi kejutan sedikit lah. Kejutan pertama untuk Unfiltered. Biar dia ceritakan pengalaman dia untuk challenge ni. Sebab memang saya tak ada brief apa langsung berkenaan challenge. Dia memang terkejut. Jom kita tengok lagi setengah jam macam mana. Let's go. 1 kilometer 9.27 tak salah. Lepas 1 kilometer saya dah start jalan balik. Kaki masih sakit. Sampai sekarang saya masih mencari punca kenapa kaki saya senang sakit. Mungkin saya kena ubah cara senaman. Okay guys, first km pace 7.10. Next ni kita slowkan sikit pace. Sebab target kita bukan pace, bukan apa. Target kita just 30 minit je, supaya kita tak bong. So let's go. So tempat jumpa kat sana, performance masih tak okey, kaki masih sakit lagi. Kita kena teruskan buat juga. Memandangkan ada food festival, so aku decide untuk patah balik lah. Segan tu, orang semua beli-beli makanan, keluar dengan family, aku pakai gini. Oh, by the way, KM kedua tadi pace 7.30, KM ketiga 7.30. Kita maintain je pace ni. Ingat, challenge kali ni bukan distance, bukan pace, tapi time 30 minit. Okey, dah 30 minit. Dapat 2 kilo lebih. Okey lah dengan kaki sakitnya. Tapi seriously, hari ni memang kaki sakit teruk punya. I decided run walk. It doesn't matter pun. Yang penting kita bergerak kan. Salah satu sebab kenapa aku suka lari kat Putrajaya ni, aku rasa safety dia. Lepas tu environment dia pun best. Kalau korang pergi Jumaat malam ke Sabtu malam, memang akan ada ramai orang lari. Pasal safety tu, kalau korang lari dekat Putrajaya, aku rasa korang tak payah risau. Sebab ya, kebanyakan kat macam ni, tempat-tempat macam ni, lepas tu ramai lagi orang yang lari. So korang tak rasa keseorangan lah. Aku prefer yang mana free weekend tu lari lah area Putrajaya. Best. Hari satu dia tak bosan lah. And now tengah tunggu budak lagi seorang. Dia lebih timing ni, tak sampai-sampai lagi ni. Berapa kilo agak yang dia buat berdiri gamaknya. Aku tak tahu berapa pace aku dapat, berapa km aku dapat. Sebab hari ni challenge dia 30 minit je lari. So kita teruskan lah. Let's go. Alhamdulillah, habis pun challenge untuk hari ni 30 minit tanpa pandang pace, tanpa pandang km. Yang penting 30 minit berlari. Saya dapat berapa? 4.14 km. Average pace dapat dalam 7.11. Macam mana cu hari ni? Challenge hari ni? Hari ni banyak jalan kaki. Alamak. Dapat 2.8 kilo je. Tak banyak pun sebab banyak jalan. 30 minit boleh lah. Jangan pergi buat kan? Okay guys, by the way, aku lari ni bukanlah sebab aku nak podium ke. Aku nak cari hobi baru sebenarnya. Memandangkan hobi aku sebelum-sebelum ni main bola, main futsal kan. Tapi disebabkan member aku mostly sambung belajar, so diorang tak ada dekat area Selangor ni. So aku decide untuk cari hobi baru. And Alhamdulillah, running ni kira hobi baru aku juga lah. Okey, akhirnya kita orang dah settle dah kita orang punya cabaran yang pertama. Saya ingatkan minggu ni kita teruskan macam 4km macam sebelum ni. Tapi tiba-tiba tadi nak start tu aku cakap ada perubahan sikit. Challenge dia hari ni bukan km, bukan pace, tapi masa 30 minit. Untuk challenge kali ni tujuan dia aku nak tengok kebolehan masing-masing tanpa ada tekanan daripada mana-mana pihak. Cuma kita mengikuti waktu yang telah ditetapkan 30 minit. Saya dah 30 minit tadi, ada apa-apa kekangan ataupun yang Akmal rasa? Kekangan saya rasa
biasa kan kita lari kan straight kan. Tapi sebabkan tadi ada festival, so dia macam dah halang sikit lah. So saya kena patah balik, kena jauh sikit. Kaki macam mana? Sebab Akmal dia bagi tahu dekat aku kaki Akmal agak sakit kan. Oh, acik so kan, macam kampung dah. Baik betul. Kaki saya alhamdulillah okey. Ada Dah dia tak rasa ada sangat. Dah tak rasa sangat. Sebab saya warm up dengan betul. Lepas tu tak tekan sangat sampai kejap pace apa. Kalau untuk Acu pula, okey, kita back story sikit lah. Beberapa hari sebelum ni, Acu ada buat juga running. Tapi Acu mengalami sakit kaki dekat calf dan juga keting. Okey, Acu ingat sebab Acu tak cukup tidur. Untuk hari ni Acu kategori boleh dikatakan cukup tidur lah, 6 jam kan cukup tidur. And then air pun Acu minum banyak, tapi still sakit calf dengan keting. So Acu rasa mungkin Acu ada sedikit tekan. Mungkin badan Acu tak berapa nak terbiasa lagi lah. Dekat bahagian mana? Kaki kiri? Kaki kiri dekat keting, kaki kanan dekat calf. Aduh. Dua-dua. So memang run walk, banyak run walk lah tadi. So, sekarang kita nak buat apa? Memandangkan kita lari pun dah settle. Betul. So macam biasa lah, kita work Out. So hari ni kita nak buat kita nak buat Tabata guys. Seram ni guys dengan Tabata ni. Aku je tahu guys Kita buat berapa round Tabata? Berapa jenis lah, berapa jenis workout kita akan fokus pada hari ni. Macam biasa 3 tu. Which is upper body, core dengan lower body. Core dengan lower. Dan kita akan start dengan Lower body. Untuk Tabata lower body, Acu akan pergi kepada squatting. Squatting biasa yang kita dah buat minggu lepas. Saya dah tahu yang lagi satu sana tu. Okey, yang lagi satu jump squat. Okey. Jump squat. Kalau tak boleh jangan buat. Kalau kaki masih rasa sakit jangan buat. Untuk satu lagi, Acu akan buat this one. Macam minggu lepas kita buat hari ni kan. Okey kan. Tapi kita ambil side. Kita main bahagian oblik. So kita attack sini. Ready ya? Boleh ya? Boleh, mantap. Go. 3, 2, 1. Untuk Tabata ni, Acu lupa nak pesan. Jangan kejar rep, kejar form dan juga quality workout. Okay. Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! If it feels right, then in for my heart. Round 1. Feel like you take me away and make it okay. I swear I'll be here. I wanted control, so we waited. I put on eyes now on you. Round 5. Workout tembak. Start. Halfway there. You wanna know how to make me smile? Take control, own me just for the night. Are you proud? 3, 2, 1, So, stop. oh, babe, I got the moves. Okay, girl. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Habiskan. Mantap kan? Berjaya habiskan. Okay guys, so memandangkan workout pertama tadi kita dah settle lah cuy Dah. Kita dah attack kita punya lower. So Yeah. kita naik kepada Apa body? upper body. So 2 workout yang kita akan buat, which is shadow boxing Yes, betul. dengan push up. Push up. Okay. Okay. Kalau untuk push up pula, kita ada 2 pilihan. Satu normal push up, intermediate punya ataupun beginner punya. And then yang kedua, negative push up. Boleh pilih yang mana nak. Right? Okay, let's go. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, go push up. 3, 2, 1, go!
boleh. Langsung. Okay. Let's go. Badan straight. Bawah lagi. Mai okey ke? Oi. Kalau tengok keadaan macam ni saya tak saya tak okey tu. Sakit. Oi. Okey. Tadi kita orang dah settle 2 workout tak patah. Kita dah buat lower dengan apa? Sekarang kita nak buat Core guys. Core kau. member dah badai. Member dah badai. Okey Mal, untuk core workout ni Kaka ada 2 workout. First workout kita akan buat, Kita akan buat Russian twist. and then And lagi satu kita akan buat leg raise. yeah. Guys, sakit guys. Kita cabar core dia. Core kita. Cuba Macam benda lah. baru guys. Okay, let's go. Welcome to tomorrow. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Tapi betul-betul rasa tu. Saya boleh buat tapi maybe sebab tak pernah buat dia jadi lembik tau. Betul. Dan aku percaya core sangat penting untuk runner. Betul. Saya ada baca juga benda tu. Pada geng-geng runners jangan fokus lari je. Fokus juga strength training. Okay. Kalau nak laju pace pun kena buat core juga. Ya, betul. So, 3 workout tadi. Difficulty untuk Akmal personally berapa? Daripada 1 paling senang, 10 paling susah. Saya rasa 6 lah, 6. 6. Sebab ada workout yang saya okey, ada workout yang saya boleh buat tapi lembik lah. Okay. Acu pula macam mana? Kalau Acu, personally, difficulty dia Acu rasa 8. Acu rasa 8. Tapi sebenar-benarnya workout yang kita buat, difficulty dia baru 2. Nampak beza kan? Mal, macam mana minggu yang kedua ni? Alhamdulillah tu, semua berjalan dengan lancar. Tapi tu untuk minggu ni alhamdulillah saya dapat belajar satu penting lah. Okay, apa tu? Dalam dunia fitness ni bukanlah kita nak cari siapa yang hebat, tapi siapa yang boleh buat walaupun dia rasa berat. Gini. Betul? Aku setuju. Sebab kadang-kadang kita dah penat seharian kerja kan? Betul. Badan rasa penat dengan tekanan. Dan fitness ni bagi kita orang kata
endorphin kita boost endorphin kita bagi kita rasa lebih ceria. Tengok, kadang kita tempat kerja lah, biasalah kerja kan, Betul. ada kerja itu, kadang stres sampai kan kita lupa kesihatan kita. Benar. Dan yang penting bila workout kita rasa happy. Betul. Walaupun apa masalah jengap. Kena terima lah benda tu Improve. InsyaAllah minggu depan kita try improve yang lebih baik. Okay, guys. So next week dah tahu ke apa kejutan yang akan datang? Kejutan tu next week Kita nantikan. Tunggulah guys Bye. Kita nanti. Bye bye.